Kadang-kadang kau tak perlu ubah dunia. Kau cuma perlu ubah siapa diri kau dalam dunia tu. Fikirkan sejenak. Dalam buku The 48 Laws of Power, Robert Greene ada tulis satu benda yang menusuk kalbu. Orang yang benar-benar kuat bukanlah yang kekal sama, tapi yang bijak untuk lahir semula pada masa yang tepat. Bila orang sekeliling dah boleh baca setiap gerak-geri kau, bila langkah kau dah jadi klise, kau sebenarnya dah hilang kuasa. Jadi apa yang kau perlu buat? Cipta watak baru, gaya baru, tenaga baru. Biar orang tertanya-tanya, apa langkah dia seterusnya? Inilah rahsia kenapa orang yang bijak sentiasa mati dan lahir semula dalam hidup mereka. Bukan sebab mereka hipokrit atau fake, tapi sebab mereka faham konsep evolusi diri. Mereka sentiasa selangkah ke depan. Ingat, dunia berubah setiap hari. Kalau kau tak cipta diri kau semula, dunia yang akan bentuk kau selalunya dengan cara yang kau takkan suka. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan loceng notifikasi supaya tak terlepas video-video akan datang. Jumpa lagi.